Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Teacher Rose daripada Akademi MAFA, iaitu Malaysia High Functioning Autism Association. Teacher Rose telah bertugas di Akademi MAFA sejak tahun 2021, iaitu sudah hampir 6 tahun. Semua pelajar di Akademi MAFA adalah autisma yang berusia dari 7 hingga 17 tahun. Bila kita sebut tentang autisma, ramai membayangkan tentang kekurangan, tetapi di MAFA kami melihat sebagai sebuah potensi. Di MAFA, kami fokus kepada autisma kefungsian tinggi, di mana setiap pelajar boleh berkomunikasi dengan baik, minat dalam pelajaran serta boleh berdikari dengan sokongan yang betul. Di MAFA, kami menekankan kecemerlangan akademik dengan sasaran pelajar lulus peperiksaan antarabangsa dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke universiti. Setiap pelajar di MAFA mempunyai cita-cita dan kerjaya mereka idamkan. So, untuk capai kerjaya tersebut, mereka harus ada kelulusan dalam akademik. Autisma atau Autism Spectrum Disorder adalah keadaan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi, tingkah laku dan cara seseorang berinteraksi. Namun, setiap individu autisma adalah unik. Di MAFA, kami juga ada remaja autism dan mereka semua ada kekuatan tersendiri. Kekuatan mereka seperti fokus yang tinggi, kejujuran dan kebolehan menguasai sesuatu bidang secara mendalam. Mereka boleh bermain piano dengan baik, boleh bersukan, boleh belajar dan boleh menggunakan teknologi komputer dengan begitu bagus. Dengan bimbingan yang sesuai, remaja autism boleh mampu berjaya seperti remaja lain.